Kau kenal Tuan ke? Tak kenal. Dia mesti tak nak orang tahu pasal perkahwinan kita kan? Dia sebenarnya idola saya. Sebab tu saya terkejut tadi. Tak boleh jadi ni. Dah susah payah dapat kerja ni. Tiba-tiba cari kat dia pula. Baguslah kalau macam itu. Nanti ada laporan perlu kau bentangkan kepada bos. Cepatnya. Saya takkan menyerah. Okey, saya akan buat. Ni ke laporan yang kau buat? Putri, ni tempat kerja Putri, bukan taman permainan. Kalau tak ada idea, kau buat balik. Kalau tak boleh nak buat juga, resign.